Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita masih lagi diberi peluang untuk mengadakan kuliah pada malam ini. Kalau ikutkan biasanya kuliah diadakan berkaitan dengan kitab Adabud Daris wal Mudarris, tapi disebabkan pelajar dah bercuti, jadi kita ambil tajuk yang berkaitan dengan umum lah, iaitu yang berkaitan dengan tafsir surah An-Nisa ayat yang pertama. Apa yang berkaitan dengan ayat tersebut, jadi akan dibincangkan dalam bahagian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang berkaitan dengan ni lah, ayat yang pertama ni dikategorikan sebagai hukum kekeluargaan. Jadi apa yang berkaitan dengan ayat ni berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang bermaksud, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya. Apa yang berkaitan dengan daripadanya, iaitu daripadanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bahagian tubuh tulang rusuk Nabi Adam AS, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, ada pula yang menafsirkan daripadanya ialah dari unsur yang serupa, yakni tanah yang daripadanya Adam AS diciptakan. Jadi sini dua poin yang berkaitan dengan tulang rusuk Nabi Adam dan kejadian asal manusia adalah daripada tanah. Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Apa yang berkaitan dengan saling meminta satu sama lain, iaitu menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain, mereka mengucapkan nama Allah seperti As'aluka billah. Saya meminta kepada engkau dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi membawa artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. Itulah menunjukkan gambaran di sini, kita nak sesuatu perkara, mestilah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan apa-apa perjanjian, surat perjanjian ke apa ke, biasanya ada dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ataupun dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Ini juga penekanan-penekanan yang dikaitkan dalam surah ini. Dan sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Kalau ikutkan hanya satu ayat sahaja,
Tetapi apa yang dikaitkan dengan ayat ini, kita dapat melihat dan mengambil pengajaran dalam beberapa perkara. Antaranya, ayat ini menyentuh berkenaan dengan bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Itu yang pertama. Manakala yang kedua, yang pertama, bertakwa kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari yang satu. Manakala yang kedua ialah saat ini dah sebut satu dan dua sekali, dah tergabung dah dua tu. Bertakwa kepada Allah yang pertama, yang kedua ialah menciptakanmu dari diri yang satu. Jadi nak cerita sini berkaitan dengan asal usul kejadian manusia. Bermula Nabi Adam AS. Manakala yang ketiga ialah peliharalah hubungan silaturahim. Jadi penekanan yang begitu besar. Silaturahim juga dikaitkan supaya tidak terputus hubungan kekeluargaan. Manakala yang keempat pula ialah Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi dalam setiap kehidupan kita, apa yang kita lakukan, setiap perbuatan yang dilakukan semuanya dinilai, semuanya dihisap oleh Allah SWT. Semuanya akan diperhitungkan sama ada secara kita, perbuatan kita secara zahir ataupun tersembunyi, sama ada kita orang nampak kita buat ataupun tidak, semuanya diperhitungkan. Maksudnya semua Allah SWT mengambil kira dan mengawasi kita di mana saja kita berada. Jadi daripada sini kita mula dengan huraian apa yang berkaitan dengan poin yang pertama ini. Apa yang dikaitkan dengan ayat 1 surah An-Nisa. Kalau ikutkan surah An-Nisa ni adalah disentuh dengan ayat yang pertama, bertakwa kepada Allah. Dan ianya juga berhubung rapat dengan surah Al-Imran. Kerana surah Al-Imran juga diakhiri dengan bertakwa kepada Allah. Maksudnya Allah SWT meminta supaya kita bertakwa kepadanya. Dan surah ini diturunkan di Madinah ataupun dikenali dengan Madaniyah, mengandungi 176 ayat. Manakala kita akan bincangkan mengenai dengan satu ayat saja, iaitu ayat yang pertama seperti yang telah dibacakan tadi. Jadi apa yang berkaitan dengan sebagai pengajaran, ianya dimulai dengan wahai sekalian manusia. Iaitu ayat Al-Quran ini memberi pesanan kepada kita untuk memerintahkan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Apa yang kita perlu buat, apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Daripada kita bertakwa kepada Allah, kepadalah hal ehwal pengurusan kekeluargaan dan termasuklah silaturahim antara keluarga dan masyarakat. Apa yang perlu diperhatikan dalam 4 perkara yang dikaitkan apa yang disentuh dalam surah An-Nisa ayat pertama ini, sama-samalah kita perhatikan. Yang pertama ialah seruan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seruan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan tuntutan kepada umat manusia, maksudnya kita semua, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah jelas disentuh dalam ayat ini. Sepatutnya semua manusia di dunia ini menjadi penganut agama Islam, kerana Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah menunjukkan gambaran bahawa Islam adalah agama yang sempurna dan agama-agama yang lain juga perlu mengikuti agama Islam, kerana agama Islam adalah agama yang terakhir dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ikutkan, sebelum Islam sudah ada agama wahyu yang lain, seperti agama Yahudi, agama Nasrani ataupun agama Kristian. Namun selepas turunnya Al-Quran yang merupakan wahyu terakhir daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat manusia, yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, maka apa yang
dikatakan sebagai wahyu yang lain seperti wahyu yang sebelum ini, dia akan inilah, maksudnya terhapuslah segala agama samawi yang lain, termasuklah juga syariat Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa iaitu yang diturunkan kitab Taurat, dan Nabi Isa diturunkan kitab Injil yang terdahulu. Jadi Nabi yang terdahulu membawa ajaran agama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas Nabi Isa, maka turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim. Dan hanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahajalah yang wajib diikuti oleh sekalian manusia. Maka seruan agar bertakwa ini, agar semua manusia memeluk agama Islam serta melaksanakan segala tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sini, selain kitab Al-Quran pada masa kini boleh dikatakan telah diubah. Maksudnya bukan tulen lagi. Bahkan agama Islam, agama Al-Quranul Karim adalah agama yang telah diturunkan oleh Allah SWT, yang belum diubah dan tidak akan diubah. Kerana Al-Quran sendiri mempunyai mukjizat tersendiri, Allah SWT yang menjaganya sehinggalah hari akhirat. Begitu juga merupakan gambaran di sini bahawa Al-Quran terpelihara dengan Allah SWT melahirkan ramai lapisan-lapisan generasi-generasi hufaz, dan sekarang ni pun semakin bercambah sekolah-sekolah tahfiz, dan begitu juga hufaz-hufaz, maksudnya ibu bapa dah mempunyai kesedaran dari kalangan keluarga sendiri pun ingin menghantar anak-anak ke bidang pendidikan agama, khususnya bidang tahfiz. Islam agama yang benar. Inilah membuktikan bahawa Islam adalah agama yang benar, agama yang luhur, agama yang perlu diikuti oleh semua lapisan masyarakat, sama ada di Malaysia ataupun luar Malaysia dan seluruh dunia. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah Islam. Ini membuktikan bahawa hanyalah agama Islam adalah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan agama yang paling sempurna dan agama yang paling suci di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang menolak Islam dan mencari agama yang lain, maka sama sekali hal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka mengatakan agama yang sebelum ini adalah agama yang paling baik dan sempurna. Apabila sahaja diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ikuti seperti wahyu yang turunkan kepada Nabi Muhammad, iaitu Al-Quranul Karim, maka kita perlu beriman kepada Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Surah Al-Imran ayat yang ke-85, yang bermaksud, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Itulah menunjukkan gambaran di sini, sayanglah. Maksudnya kalau seseorang tu buat baik tetapi tidak beriman kepada Allah SWT, berarti dia termasuk dari kalangan orang-orang yang rugi, orang-orang yang sesat. Bagi orang yang beriman, berarti orang yang beruntung dan mendapat ganjaran pahala serta mendapat ganjaran syurga apabila meninggal dunia nanti. Maka seruan agar bertakwa ini ditekankan dalam awal surah ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengulang seruan agar bertakwa dalam Al-Quran melalui lisan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah menunjukkan gambaran bahawa penekanan ayat yang pertama ini dimulai dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin yang pertama. Manakala poin yang kedua ialah dikaitkan dengan asal usul kejadian manusia. Dari manakah manusia dijadikan dan dari manakah manusia diciptakan? Kalau ikutkan apa yang dikaitkan dengan huraian tadi, bahawa manusia diciptakan daripada tanah.
dan juga tulang rusuk. Seperti Hawa, Allah SWT menciptakan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Dan begitu juga Nabi Adam juga diciptakan daripada tanah. Jadi inilah yang dikaitkan dengan kejadian asal usul manusia ataupun kejadian Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman berdasarkan ayat suci Al-Quran yang telah dibaca, iaitu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan bermula dari diri yang satu, iaitu Nabi Adam AS. Manusia yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam AS. Dalilnya ialah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maksudnya nak memilih khalifah, nak menjadikan khalifah. Dan Allah SWT memilih khalifah ialah khalifah yang pertama Nabi Adam AS dari kalangan manusia. Mereka berkata tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, mengapa engkau, maksudnya Allah SWT hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan kami, orang yang membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Inilah menunjukkan gambaran setiap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui ketentuannya, adalah kebijaksanaannya. Di samping itu, antara pemilihan Allah SWT untuk memakmurkan alam ini, untuk menjadi khalifah dengan melantik manusia, iaitu bermula pada Nabi Adam AS, kerana manusia adalah sebaik-baik kejadian. Dan juga khalifah dipilih dari kalangan manusia, antaranya ialah manusia mempunyai akal fikiran, dapat berfikir dengan waras dan sempurna. Di samping itu, manusia dapat memakmurkan alam, dan diharap apa yang berlaku itu semuanya untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang khalifah untuk dijadikan khalifah di muka bumi ini adalah melalui apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Jadi kita tak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma berdasarkan kepada apa yang kita faham, kerana manusia ni diciptakan melalui mempunyai akal fikiran yang sempurna untuk kita berfikir dan dapat memakmurkan alam ini. Apa yang berkaitan dalam kitab Qasas Al-Anbiya, iaitu kisah para nabi-nabi, Al-Hafiz Ibn Kathir meriwayatkan bahawa sebahagian sahabat, antaranya Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud, bahawa setelah iblis dikeluarkan daripada syurga dan Nabi Adam ditempatkan di dalam syurga lagi, maksudnya pada waktu itu, maka Nabi Adam pun mulalah rasa kesunyian. Dan di samping itu, Allah SWT terus menciptakan Hawa melalui tulang rusuk Nabi Adam AS. Jadi berdasarkan kepada pandangan Muhammad ibn Ishaq, meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam ketika dia sedang tidur. Jadi apa yang dikaitkan dengan perkara ini, bahawa Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan manusia tentang asal usul kejadian manusia berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, bahawa manusia ini diciptakan daripada perkara-perkara yang dikaitkan dengan ayat suci Al-Quran ini.
yaitu huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Bermaksud, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu semua dari diri yang satu, dan daripada dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, maksudnya dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan beberapa waktu. Kalau ikutkan gambaran-gambarannya 9 bulan, tapi ada juga ulama memberi pendapat 6 bulan pun dah hidup. Jadi kandungan yang ringan beberapa waktu, itulah menunjukkan gambaran di sini mengenai dengan apa-apa yang dikaitkan dengan kejadian manusia. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami isteri bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Inilah menunjukkan gambaran di sini dalam sifat kejadian manusia, maksudnya melalui alam rahim terlebih dahulu, daripada pada peringkat permulaan dan semakin lama semakin lemah. Dan di samping itu, ibu yang mengandunglah semakin lama semakin lemah. Di samping itu perlu memberi perhatian dan kasih sayang daripada suami. Jadi daripada situlah gambaran di sini bahawa apa yang berkaitan dengan surah ini ialah, ayat ini ialah, jangan kita sekali-kali berkelahi dengan pasangan. Di samping itu, dengan berumah tangga ataupun berpasanganlah boleh menyenangkan hati dan menenangkan hidup. Serta di samping itu, pastikan dalam kehidupan kita mestilah hidup dalam keadaan yang mesra. Sekiranya ada kekhilafan, maksudnya kita bersegeralah memohon maaf ataupun saling bertanya dan mencari apa yang berlaku kekhilafan tersebut supaya dapat menyelesaikan masalah bersama. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa' fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu fa in dhahabat tuqimuhu kasartahu wa in tarakathu lam yazal a'waja fastausu bin nisa." Membawa maksud, layanilah para wanita dengan baik. Maksudnya tak boleh nak layan dengan cara yang kasar. Kalau berlaku, cubalah perbaiki. Maksudnya kalau sikap sentiasa panas baran, maksudnya ubah daripada sikap panas baran kepada lembut hati dengan isteri. Kerana sesungguhnya wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk. Maksudnya tulang rusuk sini maksudnya memerlukan kepada kasih sayang dan perhatian. Dan sesungguhnya bahagian rusuk yang paling bengkok ialah bahagian yang paling atas. Maka jika engkau cuba untuk meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau membiarkannya, ia akan terus bengkok. Maka layanilah wanita dengan baik. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz daripada Al-Bukhari. Inilah menunjukkan gambaran dalam kehidupan isteri, maksudnya suami perlu ingatkan selalu. Apa kesilapan perlu tegur dan bimbingan dalam bentuk bimbingan. Sekiranya salah, jangan biarkan saja, jangan tengok begitu saja. Bahkan berdasarkan kepada perkataan ini, yang dimaksudkan ialah jika engkau cuba untuk meluruskannya, engkau akan mematahkannya, dan jika engkau membiarkannya, ia akan terus bengkok. Maksudnya bila dah bengkok teruk sangat, maksudnya bila kita nak betulkan, memang sahlah patah. Jadi kita nak pulihkan, mestilah secara beransur-ansur, saling ingat-mengingati, maksudnya melalui kasih sayang ataupun dengan cara yang baik, menegurnya. Janganlah sampai inilah sama-sama menimbulkan kekeliruan ataupun perbalahan berkelahi antara pasangan suami isteri. Dengan adanya pasangan suami dan isteri hidup bersama,
dapatlah kedua-duanya merasai nikmat cinta dan kasih sayang. Daripada hubungan kasih yang terjalin itu lahirlah anak-anak yang menjadi penerus dan pewaris kepada kehidupan di dunia. Inilah menunjukkan gambaran dalam kehidupan kita, juga dikaitkan dengan perkara ini untuk kita tahu bahawa asal-usul kejadian manusia daripada tanah dan asal-usul kejadian Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam AS, dan dikaitkan juga dengan melalui perkahwinan adanya keturunan, dan di samping itulah juga dikaitkan dengan persaudaraan dan tali silaturahim antara keluarga serta masyarakat. Dan lahirlah generasi-generasi manusia telah lahir daripada satu jiwa, iaitu Adam, yang diciptakan daripada tiada. Maksudnya sebelum tu Allah SWT ciptakan Nabi Adam terlebih dahulu, kemudian ciptakan Hawa sebagai pasangan Nabi Adam AS. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Itulah menunjukkan gambaran di sini. Maksudnya 2 poin yang penting berkaitan dengan asal-usul kejadian manusia. Inilah yang dikaitkan dengan perkara yang menafikan teori evolusi yang diperolehi oleh Charles Darwin, dengan mengatakan bahawa teori yang dilakukan oleh Charles Darwin ini dengan mengatakan bahawa manusia ataupun Nabi Adam dan Hawa, maksudnya asal-usul kejadian manusia ini bukan daripada tanah dan bukan daripada tulang rusuk. Tetapi apa tanggapan yang diberikan secara teori yang dilakukan oleh beliau, mengatakan bahawa asal-usul kejadian daripada manusia ini daripada beruk ataupun kera, seperti yang didakwa dalam teori evolusi beliau ini. Inilah menunjukkan gambaran yang mengatakan bertentangan dan bercanggah dengan asal-usul kejadian manusia, sedangkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan perkara sebaliknya, iaitu manusia diciptakan daripada Adam dan Hawa. Inilah yang dikaitkan dengan awal-awal dan asal-usul kejadian manusia, yang apa yang dilakukan teori-teori oleh beliau ini perlu ditolak. Manakala yang keempat, manakala yang ketiga, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga hubungan silaturahim. Inilah yang dikaitkan dengan ayat yang pertama ini juga, untuk seterusnya sebagai penerus kehidupan kita daripada keluarga kepada silaturahim. Seterusnya dalam ayat 1 surah An-Nisa tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang mafhumnya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya. Maksudnya kalau kita nak sesuatu perkara, kita mestilah memuji Allah terlebih dahulu. Begitu juga kalau kita nak sesuatu perkara, eloknya kita menyebut nama Allah, dan begitu juga boleh meyakinkan orang lain dengan kita menyebut nama Allah. Apa yang dimaksudkan di sini ialah, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan kamu kepadanya. Daripada situ membuktikan ketakwaan seseorang. Jadi berdasarkan kepada pandangan Ibrahim, Mujahid dan Al-Hasan mengatakan yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, iaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang sering dikatakan oleh orang-orang Arab pada zaman itu, aku meminta kepadamu dengan nama Allah dan tali silaturahim. Maksudnya orang Arab dulu dia suka sebut perkara sedemikian, misalnya katalah nak sesuatu dengan sai dia ke, dengan sahabat dia, dengan menyebut nama Allah, supaya untuk memberi keyakinan kepada sahabatnya, saudaranya, dengan meyakinkan apa lafaznya tersebut. Antaranya seperti yang disebut oleh orang Arab pada zaman dahulu, iaitu as'aluka billah. Maksudnya sini, saya meminta kepadamu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah menunjukkan gambaran di sini sebagai tanda kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala
melalui konsep ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu juga kita meminta dengan seseorang melalui menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Ad-Dhahhak, dengan mengatakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu menggunakan namanya dalam kontrak dan perjanjian kamu, buat surat ke apa ke, dan takutlah akan tali silaturahim agar jangan kamu memutuskannya. Jadi itulah perkara-perkara yang perlu ditekankan, tetapi perbaikilah dan sambunglah ia, seperti mana yang dikeluarkan kenyataan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim juzuk yang pertama halaman 596. Inilah menunjukkan gambaran bahawa silaturahim adalah perkara yang tidak boleh dipisahkan dalam hidup kita. Silaturahim juga boleh merapatkan hubungan dan mendatangkan keberkatan. Di samping itu, dengan hubungan silaturahim melalui kekeluargaan boleh membawa kita menuju ke syurga dan terhindar daripada azab neraka. Dan seterusnya, boleh juga dikaitkan dengan ni lah, manusia juga dilahirkan daripada rahim ibu yang sama. Jadi kita nak bagi tahu sini jalan cerita apa yang berkaitan dengan silaturahim tu, siapakah kategori yang perlu kita berhubung. Jadi nak cerita di sini bahawa manusia yang dilahirkan daripada rahim ibu yang sama, datuk dan nenek, ibu dan bapa, ayah dan ibu saudara, adik-beradik, sepupu dan anak cucu adalah manusia yang terikat oleh hubungan silaturahim. Jadi tak boleh nak berpisah. Kadang-kadang yang membimbangkan kita, banyak di kalangan masyarakat sanggup berpisah, terputusnya silaturahim di kalangan adik-beradik sendiri kerana harta, kerana pusaka, kerana tidak berpuas hati kepada ibu bapa memberi harta pusaka kepada abang ataupun adik lebih daripada dia sendiri. Sedangkan perkara sedemikian hanya buat sementara waktu sahaja. Bila meninggal dunia nanti, harta tersebut akan menjadi milik pusakanya, pusaka generasi-generasi seterusnya. Jadi, kalaulah disebabkan perbalahan harta pusaka, tidak ada jalan penyelesaiannya. Hanya di dunia ni, bolehlah, maksudnya kita nak ambil ataupun nak merampas hak orang lain, tetapi di akhirat nanti, tiada faedahnya. Maksudnya pergi dalam keadaan kita terputusnya silaturahim, wal'iyadzubillah, mintalah jauhi daripada sedemikian yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berkaitan dengan silaturahim tidak boleh dipisahkan. Maksudnya salinglah maaf-maafi antara satu sama lain. Orang kata kalau balah adik-beradik, maksudnya janganlah siapa bermasam muka, janganlah siapa terputus silaturahim, siapa tak pergi mari. Jadi perkataan silaturahim ini adalah berasal daripada perkataan Arab, iaitu hubungan rahim. Maka makna asalnya ialah hubungan rahim kerana ia terwujud daripada rahim yang sama, daripada nenek moyang yang sama. Berdasarkan kepada hadis an Jubair ibn Mut'im, la yadkhulul jannata tati'un, daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Maksudnya sini tidak masuk syurga bagi orang yang memutuskan silaturahim. Jadi itulah menunjukkan gambaran di sini bahawa dalam kehidupan kita silaturahim perlu dirapatkan, silaturahim perlu ditekankan, dan kita perlu menjaga silaturahim antara keluarga, dan begitu juga dengan masyarakat. Ini membuktikan di sini bahawa sebagai tanda-tanda ataupun kita nak masuk syurga, mestilah melalui silaturahim. Mengapakah hubungan silaturahim begitu penting dan dititik beratkan oleh Islam? Iaitu Allah menerangkan mengenai ciri-ciri ulul albab ataupun orang-orang yang berakal dan sering memikirkan mengenai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah mereka yang menghubungkan tali silaturahim dan hubungan kekeluargaan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Bermaksud harus dibimbang dan dikhawatirkan
Jika kamu dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Inilah menunjukkan gambaran di sini dalam Al-Quran menyentuh beberapa kali mengingat silaturahim. Itulah memberi pengajaran dan pedoman kepada kita. Perkara tersebut perlu dijaga dan perlu diperhatikan. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya amat melarang keras hamba-hambanya daripada memutuskan tali kekeluargaan ataupun silaturahim. Memanjangkan amat ditekankan. Maksudnya kita panjang silaturahim itu amat ditekankan, amat digalakkan dalam Islam. Dan memutuskannya dengan sengaja amat berat dosanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara yang boleh memasukkan seseorang ke dalam syurga? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshi salam wa at'imit ta'am wasilil arham wa qum bil lail wan nasu niyamun thumma dukhulil jannah bisalam. Sebarkanlah salam. Maksudnya apa pesanan? Apa yang ditanya oleh siapa tadi? Iaitu Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sebarkanlah salam. Pertama sekali. Maksudnya orang yang memberi salam lebih baik daripada orang yang menerima salam. Jadi rajin-rajinlah kita memberi salam. Berilah makanan kepada orang yang lapar. Maksudnya kita tengok orang itu lapar, kita bantu dia. Sambungkanlah tali silaturahim. Maksudnya perkataan ini perkataan yang ketiga. Sambungkanlah tali silaturahim. Maksudnya sini adalah perkara yang ditekankan. Dan bangunlah pada waktu malam ketika manusia yang lain sedang tidur. Maksudnya nak elak daripada kita rasa bangga diri, menunjuk rajin. Jadi kita buat tu secara rahsia tanpa diketahui oleh manusia lain. Dalam kita beribadat, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu tentang amalan kita. Kemudian masuklah ke dalam jannah dengan sejahteranya. Maksudnya masuklah dalam syurga dengan sejahteranya bila kita beramal dalam beberapa perkara ini. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih gharib. Jadi walau macam mana pun apa yang berkaitan dengan silaturahim telah pun banyak menyentuh dalam ayat suci Al-Quran. Cuma kat sini berkaitan hadis ini adalah hasan sahih gharib. Cuma nak sentuh sini adalah berkaitan silaturahim yang lebih difokuskan. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyentuh mengenai dengan mengawasi manusia. Ini merupakan nombor yang keempat. Di penghujung ayat, maksudnya penghujung ayat surah An-Nisa ayat yang pertama tadi. Setelah suruhan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebut tentang hubungan silaturahim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang mafhumnya, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan, mengawasi kamu. Maksudnya Allah tengok dan melihat, mengawasi apa yang kita lakukan, perbuatan kita. Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang sedar hakikat ini. Mereka sedar betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menyembunyikan diri daripada pengetahuannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan. Duduk di mana sahaja kita berada, semuanya mendapat pengetahuan dan di bawah kita ni, di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Surah Al-Imran ayat yang kelima. Inilah menunjukkan gambaran betapa pentingnya kita dalam kehidupan, terutama menjadi seorang yang bertakwa, menjadi takwa yang sebenar-benarnya dengan takwa sejati. Bukanlah takwa yang hanya ada pada saat ketika dikerumuni oleh orang ramai sahaja. Maksudnya kita takwa ni orang hormat, orang mari kita kerumun. Tidak, bukan begitu yang dimaksudkan sebenarnya. Tetapi takwa yang sebenar ialah apabila seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat dia sedang bersendirian. Maksudnya kita nak buat sesuatu, Allah tahu.
Bila seseorang itu nak buat jahat, Allah tahu. Bila nak buat perkara-perkara yang tak elok, Allah tahu. Jadi tidak disebabkan bila fikir dan merenungkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat ketakwaan tersebutlah, maksudnya boleh terhindar daripada perkara-perkara yang terfikir dalam minda seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Tiada manusia lain yang melihat dan dia tahu bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah saksi yang melihat segala perilakunya. Jadi apa tindak tanduk kita? Apa perbuatan kita? Apakah amalan kita? Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah dinamakan takwa apabila seseorang itu rajin bekerja ketika mana? Ketika majikan sedang melihat dia, ataupun ketika orang lain sedang melihat dia. Di samping tu, bila majikan tak ada, mulalah nak curi tulang. Ada juga istilah-istilah mengular. Ada juga istilah-istilah lain, maksudnya buat sesuatu, orang kata sambil-sambil lewa. Buat tak buat, indah tak indah. Jadi pada saat majikannya tiada, itulah perkara-perkara yang perlu kita jaga. Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang takut kepadanya dalam keadaan ghaib, iaitu tidak dilihat oleh orang lain. Jadi sini menunjukkan gambaran di sini bahawa setiap ketakwaan kita, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencari rezeki, dalam mencari sesuatu kebaikan, mestilah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak ada orang pun di satu pejabat dengan kita, ataupun di mana sahaja kita berada, kita buat sesuatu mengikut amanah yang ditetapkan oleh majikan kita, dan begitu juga yang diamanahkan oleh saudara-saudara kita yang se-Islam. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila ada kawan, mulalah nak semaya. Bila kawan tak ada, tak semaya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dengan apa yang dilakukan. Boleh dikatakan ramailah di kalangan masyarakat dah mula tidak solat sekarang ni. Punca daripada kejahilan dan tidak tahu tentang perkara tersebut adalah perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah daripada meninggalkan solat tersebut. Mungkin juga punca daripada didikan, tiada kesedaran tentang agama, tiada penekanan daripada ibu bapa, daripada didikan awal tentang kewajipan-kewajipan yang perlu dilaksanakan, perlu ditunaikan. Jadi mulai hari ini kita perlu ingat bahawa anak-anak merupakan tanggungjawab kita bersama. Apa yang perlu ditekankan tentang kewajipan-kewajipan, maksudnya perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan daripada awal ke awal kelahiran lagi, bahkan semasa di alam rahim lagi. Begitu juga kita perlu berdoa kepada Allah SWT. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Itulah menunjukkan gambaran, maksudnya minta supaya Allah SWT maksudnya lahirkan dalam inilah, maksudnya dapat keluarkan daripada perut ibu, mudah-mudahan maksudnya dijadikan dari kalangan-kalangan umat manusia yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping tu, apa yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang takut kepadanya dalam keadaan ghaib, iaitu tidak dilihat oleh orang lain. Firman Allah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Inilah menunjukkan gambaran daripada surah Al-Mulk ayat yang ke-12. Jadi secara kesimpulannya, perlu menyedari hakikat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengawasi mereka, mengawasi kita semua, bahawa Allah SWT Maha mengetahui apa yang mereka lakukan, sama ada zahir ataupun batin yang tersembunyi. Jadi mereka zahirkan dan apa yang mereka sembunyikan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah kembalinya segala urusan. Jadi itulah merupakan 4 perkara penting mengenai dengan ayat suci Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat yang pertama ini.
Mudah-mudahan ianya dijadikan pengajaran dan pedoman kepada kita bersama. Segala kesalahan, kekhilafan antara keluarga, salinglah bermaaf-maafan. Di samping itu, hubungan kekeluargaan begitu juga dengan pasangan, sekiranya ada segala kesalahan dan kesilapan, saling juga bermaaf-maafan. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT, serta daripada situlah boleh melahirkan daripada kalangan keluarga yang harmoni dan bahagia di dunia dan akhirat, serta mendapat ganjaran syurga dan terhindar daripada azab api neraka. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.